Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 7, Kitab Duril Mazlum. Jom kita kembali ke zaman silam, ke abad ke-15 di Kepulauan Melayu. Bayangkan sebuah dunia para sultan dan ulama, di mana pencarian ilmu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa. Ia adalah satu urusan yang sangat serius dan berisiko tinggi. Ini adalah kisah tentang sebuah teka-teki diraja yang jawapannya begitu penting sampaikan ia terpaksa dirahsiakan. Jadi, macam mana agaknya nak selesaikan teka-teki seorang raja? Nah, jawapannya bukan bermula dengan jawapan itu sendiri, tetapi dengan sebuah misi. Sebab apa? Sebab ini bukan soalan kuis biasa. Ini adalah satu urusan negara. Dan bila kita sebut misi, jangan bayangkan macam hantar mesej biasa ya, bukan? Ini diplomasi tahap tertinggi. Sultan Melaka tak hantar surat, tak. Baginda hantar terus salah seorang duta terbaiknya, Tun Bijawangsa, siap dengan sebuah kapal diraja, semata-mata untuk dapatkan satu jawapan. Dan hadiah yang dibawa, ini yang buat kita faham betapa seriusnya misi ni. Bukan calang-calang, 7 tahil serbuk emas dan 2 orang dayang bangsawan. Cuba bayangkan, hadiah macam ni bukan untuk soalan biasa kan? Ini adalah harga untuk sebuah kebenaran yang sangat-sangat bernilai. Jadi, apa soalannya yang hebat sangat tu? Inilah dia. Soalan dari Raja Melaka, Sultan Mansur Shah, kepada para ulama di Pasai. Soalannya berbunyi, adakah penghuni syurga dan neraka kekal di sana untuk selama-lamanya? Nampak macam soalan ya atau tidak aja kan? Tapi percayalah, jawapannya jauh lebih rumit daripada tu. Okey, tapi mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa seorang raja sanggup buat semua ni? Hantar utusan, hadiah mahal-mahal hanya untuk satu jawapan. Untuk faham semua ni, kita kena undur sikit. Kita kena lihat pada sebuah kitab yang telah memukau seluruh istana baginda pada masa itu. Nama kitab ni ialah Duril Mazlum. Dan ini bukan buku cerita biasa ya. Ia sebuah teks sufi yang sangat mendalam tentang hakikat ketuhanan, dibawa ke Melaka oleh seorang guru hebat bernama Maulana Abu Bakar. Dan dari kitab inilah bermulanya satu kegairahan intelektual di seluruh istana Melaka. Okey, sebelum kita sambung, jom kita kenal dulu watak-watak utama dalam drama intelektual ni. Pertama, kita ada Sultan Mansur Shah, raja yang sentiasa dahagakan ilmu. Kemudian, Maulana Abu Bakar, guru diraja yang bawa kitab tu. Seterusnya, Tun Bijawangsa, utusan yang setia. Dan akhir sekali, Makhdum Mua, ulama di Pasai yang memegang rahsia itu. Disebabkan kitab tu, Melaka berubah. Di bawah pimpinan Sultan, perbincangan falsafah bukan lagi sekadar hobi para cendekiawan. Tak, ia dah jadi urusan negara. Ilmu pengetahuan pada masa tu dah jadi macam lambang kuasa dan kemegahan kerajaan Melaka. Baiklah, sekarang jom kita terbang ke Pasai. Di sinilah utusan kita, Tun Bijawangsa, menyampaikan soalan rajanya kepada ulama terkemuka istana, iaitu Makhdum Mua. Pada mulanya, jawapan Makhdum Mua ini boleh kata ikut bukulah. Jawapan standard dan betul dari segi teologi. Beliau memetik, Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jawapan yang selamat. Tapi, utusan Melaka tu rasa macam ada yang tak kena. Terlalu mudah. Ini bukan jawapan yang rajanya cari. Dan di sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Raja Pasai sendiri masuk campur. Baginda cukup bijak untuk sedar dan baginda pun tegur. Lebih kurang macam ni. Kalau jawapannya semudah ini, orang Melaka pun tahu kenapa susah payah datang bertanya pada kita. Raja Pasai sendiri tahu ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku. Teguran raja tu membuka jalan kepada satu pertemuan rahsia pada lewat malam. Satu pertemuan yang akan mendedahkan tujuan sebenar misi dari Melaka ni. Makhdum Muaddin pun sedar yang dia dah tersilap langkah dengan memberi jawapan yang terlalu ringkas. Dan inilah sebenarnya inti kepada teka-teki ini. Rupa-rupanya ada 2 peringkat kebenaran. Satu, jawapan untuk orang ramai, jawapan umum yang selamat. Dan satu lagi, jawapan pribadi untuk raja. Kebenaran tahqiq yang mendalam dan hanya boleh dikongsi secara rahsia. Jadi, pada lewat malam, jauh dari pendengaran orang ramai di istana, Makhdum Mua pun memanggil utusan Melaka untuk satu pertemuan rahsia, pertemuan 4 mata. Di sana, Makhdum Mua pun mengaku, tadi, di depan orang ramai, lain yang hamba katakan. Sekarang, hamba akan berikan tuan hamba jawapan yang tahqiq, kebenaran yang telah disahkan. Inilah dia, jawapan yang sebenar, yang ditunggu-tunggu. Dan misi pun berjaya. Utusan itu terlalu gembira. Dia terus serahkan hadiah emas dan dayang-dayang tu. Jawapan rahsia, kata itu, telah pun diperoleh.
Ia disambut dengan paluan gendang dan diarak ke kapal dengan penuh istiadat. Dilayan bukan macam maklumat, tapi macam harta karun diraja. Jadi sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik dalam keseluruhan cerita ni, iaitu apa yang berlaku seterusnya. Atau lebih tepat lagi, apa yang tidak berlaku. Sebab inilah rahsia terbesarnya. Kita tak pernah diberitahu pun apa jawapan rahsia tu. Teks Sulalatus Salatin yang menceritakan kisah ini sengaja membiarkan jawapan itu hilang di telan zaman. Tapi walaupun kita tak akan pernah tahu jawapan sebenarnya, satu benda kita tahu, ia sudah cukup memadai. Sultan Mansur Shah dilaporkan terlalu sukacita bila menerimanya. Jadi, apa pun jawapan rahsia tu, ia memang berjaya memuaskan dahaga intelektual baginda. Dan ini membawa kita kepada pengajaran sebenar kisah ini. Ia bukan sangat tentang jawapannya, ia tentang sebuah budaya yang begitu menghargai pencarian ilmu itu sendiri. Usaha untuk mendapatkan kebenaran tu dah jadi satu penghormatan tertinggi, malah mungkin lebih berharga daripada jawapan itu sendiri. Kisah ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar, kan? Apakah sifat kebenaran itu sendiri? Mungkin, seperti yang difahami oleh Sultan, sesetengah jawapan yang paling mendalam tu, ia tak boleh ditulis dalam kitab. Sebaliknya, ia mesti dicari, diterima dan dialami secara pribadi.